Jom jaman sikit. Hari ni kita jaman kat mana Hari ni kita jaman di The Pinggan JB. Wow, jauh makan kat JB. Ya. So macam mana makanan dia adik Jamah? So far makanan dia okey, boleh tahan kena dengan tekak adik Jamah. Dan banyak jugalah menu-menu dia. Buku menu dia tebal macam tesis. Lepas tu tengok dekat portion dia pun macam besar. Betul. So berbaloi lah dengan harga dia. Ya, mungkin dekat menu tu korang macam first time datang tengok harga macam gitu-gitu kan. Tapi jangan risau sebab portion dia besar, so memang kenyang, confirm. Betul, kalau jenis makan sikit boleh share 2-3 orang. Ya. Ini spaghetti seafood. Wow. Tapi dia macam pedas, rasa macam pedas ramen. Yang ni pula chicken chop. Oh, chicken chop dia macam crispy gitu. Ya, ada bendera lagi. Semua menu kat sini akan diberikan bendera. So korang jangan bergaduh. Jangan lupa bawa balik bendera tu ya. Ya. Dia punya sos dia macam mana? black pepper dia okey, cukup rasa. Tak adalah macam manis sangat. Sebab ada setengah kedai tu dia buat sos black pepper tapi manis. Yang ni pula cheesy. Yang ni carbonara. Lepas tu ada ayam. Dan yang terakhir mala chicken chop. Tapi dia Yang ni pedas ke? dia biasa je.